Assalamualaikum Kak Yo, abang-abang dia. Ni hari ni kita ada ikan gapo ni Kak Yo ni, besar molek weh. Ha ni, beli hok demo ngai deh. Skala tengah ni Kak Yo. Oh. Ha ni ikan ni kurang sikit ni dekat dengan 10. Ha ikan mileh Kak Yo. Menu gapo sedap teh tapi hari ni wasa nak makan gula kuning Kak Yo, campur pucuk kesung. Ha mula-mula ni kita gimbit pucuk kesung dulu Kak Yo nggih. Ni pucuk kesung sot-sot ni Kak Yo. Segar molek ni. Gula kuning Kak Yo campur gapo sedap. Ha, hari ni wasa nak makan pucuk kesung Kak Yo deh. Gemuk-gemuk molek ni. Ni boleh taruh ni padai Kak Yo nggih. Ikan kita siap-siap dah Kak Yo. Ni. Ha, ni boleh gini. Allah, mata dia takut tengok. Tengok ni. Oh. Allah. Ha, kakak gula ni masuk gapo ratik. Basic-basic je, mudah-mudah je. Nak masuk pucuk kesung kena cedel lah. Ni, kita gimbit saat ni deh. Lepas tu masuk ni kuah Kak Yo, lengkuas, kunyit, bawang merah. Lepas tu kita nak masuk lada sikit deh. Wasa nak makan pedas-pedas sikit-sikit. Ha tu. Lepas tu hak tak boleh putus ni. Gula ikan kena masuk asal keping gini Kak Yo. Ha asal gelugo ni. Mudah-mudah ya kakah dia. Mula-mula ni kita mari tumbuk kakah ni. Iris kuah, iris kunyit. Kuah Kak Yo. Kuah kena kuah tua sikit tak apa Kak Yo. Oh, kalau kuah muda ni dia tumbuk jadi lembek sikit. Okey. Ni boleh secekok deh. Wi padai lah dengan ikan banyak dah. Oh, tak sedap juga. Kunyit Kak Yo. Oh, mari ibu kunyit hari ni. Kuning molek ni. Ha, ni. Lada boleh 4-5 teh. Ikutlah hak tu tak usah makan pedas, tak usah boh. Garam sikit. Tumbuk hak ni dulu, bawang kau turut laki. Gula kuning kapung-kapung ni memang mudah kali Kak Yo. Oh, behel pun tak banyak cara deh. Buat pun mudah. Tumbuk kena wi lumak molek Kak Yo. Nama ke duk lapung le kuah deh. Ha, menu tradisi gini ni tak boleh gi dengan tumbuk dah Kak Yo. Oh, kakah dia ni kena tumbuk baru sedap. Sedap pada blend lah. Dekat nak laik dah. Lumak dah ni Kak Yo. Turun bawang. Iris sikit. Tagi golek deh. Lopak lah sok mumpung. Belah hingga sikit. Turun gila Kak Yo. Oh, 2 cekok koreno deh. Banyak sedap je baru. Tak sapa bawang tu tak sedap Kak Yo. Oh. Okey. Pakai cumi mata dulu Kak Yo. Ha ni. Siapa nak cumi mata baik Kak Sali pakai ni Kak Yo. Ni Kak Yo, cumi mata hak Kak Sali pakai ni mari di klinik Wen Sai Ta Siro Road Jala Kak Yo. Klinik dia duk dekat Mohpita Siro Road Jala. Siapa wasa kelabu mata tengok tak cerak telefon pun main tak leh deh. Ha baca Quran pun bahasa maya-maya boleh lagi potong cuming di situ deh. Harga dia mulai 890 kod saja. Bawang lumak dah turun belacan pula Kak Yo. Ni belacan Kak Yo. Belacan masuk dengan kakah molek dah Kak Yo, kita nak gaul dengan ikan ni. Pakai sarung tangan. Kok mana ni? Ni, tak uyah serah situ deh. Gaul dengan ikan Kak Yo. Tu. Turun gi golek lelesung selalu dah. Ni. Gelomok. Penat tak situ deh. Kita letak sate belah-belah. Okey. Boleh dah tak situ. Oh, rugi ni Kak Yo ni. Kakah lekat di sarung ni. Sekeren dah. Okey, letak sate Kak Yo. Sodek ni nak seles mata. Buka api. Tok sate wi gelegok, turun ikan. Lepas tu sama taruh duk nanti sate gelegok, kita mari pula ni. Daun kesung ni Kak Yo. Pecuk dah pucuk kesung duk nanti kiu deh. Lama kita nak boleh masuk le koli. Ambil tu segar-segar saat ni. Ambil tok star kecuk tak depo dah. Udara pun panas Kak Yo. Tengah hari ni nak nasi panas-panas, makan dengan wortel jeruk. Sambal belacan, belagu molek lah Kak Yo.
Cuk ya dah ni gula kuning dengan sambal belacan, wortel jeruk. Lepas tu ikan rendang so lagi deh. Gapo pula dah ikan rendang. Ikan goreng kunyit tu lah Kak Yo. Belagu molek lah Kak Yo. Oh. Haru belai-belai Kak Yo. Nama ke sate beku tak depo. Haru gano-gano pun yang ewi beku sudah Kak Yo. Oh. Haru sokmo tak ada nak gelegok pula dah. Haru-haru reti gatik deh. Ni duk haru reng. Tak ada putih wadu bila nak gelegok. Sate kalau kita haru saja gini ya mudah beku Kak Yo. Tak serupa dengan kita haru dengan kakah tu. Tapi ni kakah dia ni kita ambil gaul ikan dah deh. Supaya tak seria bahannya ikan deh. Dia serong dengan kakah belai-belai. Gelegok dah tu. Sate gelegok molek turun ikan Kak Yo. Oh tu. Ni. Sulak sikit. Sok mau sulak le lesung. Hari ni dah le jeluk. Panggil jeluk ke, sadung ke. Beseng ke. Panggil tak serupa tu. Lorak tak sama deh. Kosek ya sikit-sikit. Ikan seko penuh koli Kak Yo. Besar ikan ni tengok ni. Ni nampak duk lapung merah-merah ni Kak Yo. Kita bulada ke tadi. Ni. Jadi merah gini Kak Yo. Turun asal keping. Nak masak taruh mana ikut hak tu deh. Kadang-kadang asal ni tak serupa dia mau buat tebal nipis gitu deh. Buat tebal ya masak molek. Buat nipis kurang masak sikit. Garai kita buh dah tadi, turun gula sikit. Aji ni nak buh tak sebuh pun tak apa. Kena-kena demo gula lemak demo tak buh Kak Yo. Hak tu ikut sukalah hak tu. Nanti rasa lagi deh. Masing ke tak masing. Pucuk kesung turun selalu dah. Moga garai kita turun tekah duk tumbuk tadi ke. Takut ke nak masing dah. Kau kecak dulu deh. Ni. Pala tak nyanyok Kak Yo. Tuh. Besar. Saya telur tak ada. Kalau telur ada sedap Kak Yo. Ni kuning molek Kak Yo. Boleh jadi le gambar tu cak cerah sikit tapi hak sungguh ni kuning dah ni. Mai terasa tengok Kak Yo. Bismillah. Kurang masing Kak Yo. Tambah sikit. Kui masak molek dah isi ikan yang besar ni. Tu, ding. Tu dia. Nyakut molek Kak Yo. Gula tak wi lama sikit dah dia masak molek ya payah basi Kak Yo. Tapi yang wi lama doh lah, nama ke pecah minyak pula. Katuk api Kak Yo masak dah ni. Turun le pinggir. Tu, ambil molek nama ke hacu. Gapo yo ni? Tekok yo ni. Ni. Tu. Ding tu. Wah, nggih. Turun pala so Kak Yo. Ni. Tu dia. Gloso. Turun kuah. Wah, nggih. Ni Kak Yo, gula kuning ikan kita. Ikan apa Ikan mile, ikan puluh. Ni gula ikan mile Kak Yo. Jadi Kak Yo.